Orang ahli Mekah tu mari daripada tu nenek suh. Ni. Mari daripada Fihrin. Ni. Orang pergi daripada pok saja. Pok Nabi sajalah. Tak ada orang luar dak lah. Lepas Nabi wasaduk duka cerita lah. Waktu pok ni weh. Duk pergi tolong orang kafir. Untuk nak mengkhianatkan orang Islam. Nabi duka cerita. Saya kata mutah nak duka cerita ni. So, yang ni yang timbul lepas pada hijrah tu ya. Belum pada Nabi di Madinah ya tak ada. Semasa duduk Mekah. Ya ada Islam dengan kafir. Lepas di Madinah. Lepas daripada Islam gagah ni. Ya ada puak-puak hak tak si Islam ni. Tak masuk Islam takut hak dibunuh. Masuk Islam. Wak rupa masuk Islam lek luar. Hati dikufur. Ni. Tapi kata mu tak seduka cerita lah pok munafik ni. Ni. Makna kena. Dia kata antuh nak tafsir. Jangan engkau duka cita kerana kufu mereka itu. Ni. Mu tak seduka cita lah Muhammad. Khija mu ni mu menyapa kok je. Khija orang Nabi ni. Wa ma arsalnaka illal balagul mubin. Mu he nabi-nabi mu ni kau lagi siapa ya? Mugi dakwah orang je. Nek orang kata sama masuk Islam, bukan khijamu. Salah kata mudah sudah duka cerita lah. Nabi ni wasallam orang masuk Islam pun habis. Nabi tak boleh tengok orang mati dalam keadaan orang di kafir. Kalau apa orang mati, duk usul mayat, Nabi tengok orang ni kafir mati, Allah. Nabi sesal, Nabi teriak. Nabi minta maaf. Tak ada Nabi lagi dakwah dia ni masuk Islam. Ini Nabi kita ni.